Hello, Assalamualaikum. It's your boy here, Ed. Jay. And we are from UXC. UXC. Podcast ini ditajakan khas oleh Means and buys where you can get your cravings satisfied. Alright. So, Nanti. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada semua. Abang Edi, selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Selamat Raya Maaf Zahir Batin lah, Abang Edi. Yes. Hui. Kau nanti aku terkejut apa siap? Concurrent. And also guys, to our listeners, to our viewers, selamat Raya Maaf Zahir Batin kepada korang. And also dah tu je lah kot. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Kalau ada salah silap, terkasar bahasa during kita punya interaction dengan you guys, termaki ke, apa ke, ataupun korang dengar kita punya episod, korang terguris hati ke, terasa ke, dari pihak UXC, kita ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Kalau ada terkasar bahasa, minta maaf lah ya. Abang Edi, terima kasih untuk duit raya. Terima kasih banyak. Tracking siap. Moving Kau angkat tangan pasal dia. Kau angkat tangan dia auto tracking. Tak boleh lock. Boleh, aku dah off dah. Okay. Kalau kau angkat tangan lagi, dia masih tracking. tak, maksud aku dia punya ni kau tak boleh lock. Dia punya under settings dia. Boleh tapi aku lupa lah. Off. Okay dah. Alright. Ayu dia gerak sendiri. Tak ada hal lah. Ada kodam. Tak ada masalah lah. Kamera ada kodam. Alright, so guys, we took a 1 week break for Raya, and here we are back today. How's Raya so far for you? Raya so far, yelah, has been busy lah, because aku kemas semua last minute lah. Bukan aku hantar kau gambar apa, betul tak? Aku tengok gambar tu aku just rambut siapa. So Alhamdulillah dah okay sikit lah. Then if you are talking about first day Raya, tak banyak rumah aku pergi. Alright. Tak banyak rumah aku pergi. So the important ones je lah. The usual first day Raya punya visiting lah. Tapi tu aku keluar lambat. Aku keluar pukul 3:04 gitu lah. 3:04. Kau cover 3 rumah. 3-4 rumah. 3 rumah. Main balik ke apa? Sampai rumah pun tak lambat lah actually. Dalam 9 lebih 10 lah, itulah. Okay, Rafi kau dengan aku sama lah, sikit lebih kurang. Thank you Abang Andi for sharing the live. Thank you. Kita dah lama tak live, so sekali-sekali kita live. So guys, do subscribe pada kita punya YouTube. We are trying to hit kita punya first 100 subscribers. 100 je guys, 100 je. Lagi berapa puluh je? 50 je. Sekarang currently standing at 83 subscribers. So guys, tadi we talk about mains and bites. Kita talk a little bit more about mains and bites. Boleh. Alright guys, so do follow them dekat jalan socials, dekat TikTok dan juga IG. But most of the time diorang live dekat TikTok, and that's where diorang akan publish diorang punya daily ataupun weekly punya promo menu lah. So that's when korang akan korang boleh ambil ataupun korang boleh make orders from there and just inquire with them. InsyaAllah diorang akan balas korang. And don't forget to tekan follow and also tekan notify button as and when diorang go live, korang akan dapat notification. And that's where how it rolls lah. Tak faham apa siap. Okay, so currently they are promoting their tahu bergedil. Tahu bergedil aku nampak the frozen tahu bergedil. Yes. Tapi tu boleh goreng kan? Boleh suruh yang goreng. Boleh. As usual lah. Additional cost lah. Additional $2 lah. So for epok-epok wise, they will start back around next next 2 weeks gitulah. Lepas tu dah chill sikit lah. Yes. Alright, faham. So currently pasal yang time bulan puasa, diorang concentrate on serunding. So Alhamdulillah order banyak semua. Then so before they start back their
epok-epok punya Campaign lah. campaign lah campaign dia punya musim dia lah. So sekarang dorang tengah at the same time promote dorang punya tahu bergedil. So like I've said lah, around 1 week plus dorang akan open order balik untuk epok-epok. So tadi actually aku ada orang datang untuk ni lah, visit aku lah. Bukan visit aku, visit ni aku lah. Datang rumah kau lah. Raya visit. So aku got to know about this visit yesterday. And aku thought like nak order to main and bites. Nak order epok dia. Okay, jangan buka ke order orang? Tak apalah. Aku terus beli, aku suruh wife aku belikan apa ni? Those frozen epok. And goreng. Kalau tak dah tunjuk dah main and bites. That's the reason why time bulan puasa tu order back to back. Lagi-lagi dah nak closing date yang dorang set kan. That's why order banyak gila. So wasted kan. So guys, maybe next year kita akan buat maybe lah. Tapi tu nantikan lah. That's the plan. InsyaAllah kalau umur panjang lah. InsyaAllah. Apa ni Abang Eddie cakap 3-4 rumah sehari. Satu rumah mau 2 jam ni. Okay, macam aku, example macam aku. First day aku keluar pukul 11 petang, pukul 12 around there. Then straight away kita pergi rumah in-law aku. After that rumah pakcik-makcik dia 2 rumah. Total 4 rumah je aku. Dan aku balik pukul sampai rumah roughly 11 plus. Okay, lebih kurang sama je lah macam tu. Aku dah tak kuasa tau nak pergi raya actually. Lagi-lagi this year. Aku tak tahu sah, aku tak ada vibe lagi nak raya. Dah pasal tak tahu Tak tahu, maybe pasal usia, maybe pasal apa, I don't know. So yalah, it is what it is. But yalah, raya tetap raya. Kuih-kuih raya mesti kan ada. Lok-lok raya pun mesti kan ada. Confirm. So macam kau this year, kau ada masak atau your mother cook? As usual lah. Mak aku akan kasih makan. Alright. So apa-apa tu? Sambal udang mesti ada. Confirm. Itu sah confirm. Apa lagi? Ayam masak merah. Sambal udang. Paru sambal. Apa lagi? Lemak lodeh lah. Lemak lodeh Serunding? Serunding pun ada. Serunding 2 jenis, 1 jenis? Satu je. 1 jenis. Ayam. Serunding dah. Brown ke orange? Daging. Brown. Daging. Itu kirakan the popular lauk yang saudara aku semua looking forward tu. Actually kalau the previous years time aku masih kuat, kira banyak lagi lauk yang akan ada. Such as sambal goreng pengantin gitu semua. Sambal sotong. Macam aku this year aku rasa rendang tak ada. Kalau rumah aku lah, rendang tak ada. Kita ada ayam masak merah, kita ada lodeh, apa lagi, kita ada sambal goreng paru, then ketupat, lontong, lemang, lepat tak ada. Banyak lepat ada. Baik kita tak continue with lepat, we take lemang instead. Kita ambil jambu ke lemang. Panjang Besar panjang lah. Macam bukan. Bodoh. So yalah, this is the few dishes yang usually aku dengan Yasta akan look forward lah for raya punya dish. Correct. But kau pergi rumah orang ni, is it kau encounter the same dish atau tidak? Most of it yes lah. Yes. Aku rasakan because of these dishes kan, aku disumpah birak-birak aku rasa. You know why? Aku tak tahu. Aku straight away after that particular day, first Syawal atau second Syawal, aku skip continue makan lauk raya. Masih aktif. Second day pun masih aktif makan lauk raya. So aku tak tahu asal. After aku dah makan banyak kan, I mean campur orang punya masakan, everything, perut aku terus macam tak tahu dia digest ke tak digest, aku tak tahu. Macam masalah sikit perut aku.
Aku pun encounter the same thing. Aku pun berak-berak juga. Dah berapa lama? Daripada last Tuesday aku cakap tu. Last Tuesday. Masih lah. Tapi tak rabak sangat lah. Macam aku dapat rasa on Monday. But dia belum start berak. Dia start berak lambat. So bila aku dah start berak kan, tu macam sialah, ni jangan bilang aku ni constipation ke diarrhea ke apa tau, food poisoning apa tau. Tu alamak, tu back to back sia. Mulas je. Lagi asyik rimbat air manis, air gas semua. Surprisingly this year raya aku kurang minum air. Kurang minum air putih, kurang minum air apa panggil, air color air sedap lah. Kurang. Habis kau makan aku minum air putih je setakat for that point of time je lah. Time makan baru kau minum. Kalau tak lah. Aku boleh ingat the only time aku minum is kat rumah manda aku, rumah mother-in-law aku. Dah tu je. Wah, pakcik bini aku tak ada. Bini aku rumah pakcik sebelah bini aku tak minum. So, Aku satu rumah dalam segelas 2 gelas je. Tapi aku banyak bedal popiah lah. Popiah yang kecil-kecil. Popiah tu sama apa panggil, cookies lah, chocolate cookies. Chocolate chip lah. Chocolate chips. Ni dua lah. Cuma yang second day raya tu heavy. Betul? On a Sunday tu. Okay. Kan raya Saturday. Tu aku pergi pun dalam 3 rumah gitulah. Yang second day tu busy. Right. Every house mesti nak kena makan. Serius lah? Aku kena paksa sampai aku dah give up je. Rumah mi same bites lagi. Tak mau cakap. Okay, jangan kasi apa? Jangan kasi apa? Dia dengan siapa? Aku ambil apa Ayam merah. Black pepper. Tak, ayam merah. Ada apa lagi aku lupa lah. Tapi bukan ketupat, bukan lambang, bukan apa. Nasi kan. Nasi. Okay lah, kalau kau cakap pasal ketupat ke lemang, nasi juga apa. I mean, yelah, kalau with that ketupat ke apa, dia kan kau dah tahu portion dia. Yalah. So kau boleh macam agak-agak lah kau nak ambil 2 ketul, 3 ketul apa kan. Ni tak ada, dah nasi. Kau satu kali kau dah tak tahu berapa ketul je. Betul lah. Habis ada mini boyan. Ini boyan. Roti boyan? Yang mini punya. Itu dia size betul ya? Ini Coin kan? tak lah. Dia macam, nak cakap, Dari kecil bertip aku lah. kecil lah. Dia gini je gini. Is it? Kecil ni. Bite size lah. Kau tu sambal. Masuk mulut lah. Sambal kira kau letak terus satu kali. Tu mini lah. Tapi mini tu kira tak jual. Tu yang that time yang buat promo kan. So dia punya serunding pun ada semua. Kira kan aku sengaja the previous house aku makan sikit pasal ni rumah pasal dia. rumah main sembai lah. Pasal rumah main sembai. Wow. Nasi aku tak ada kat situ. Boleh lah. Boleh datang apa raya. Tak apa. Aku dah penat nak raya actually. So kira yang second day tu aku balik lambat lah. Apa pasal? Aku rasa sampai rumah pun 12. Okey lah. 12 12 Kalau berbual pasal raya balik lambat tu memang tak dipisah lah. Kalau macam dulu pukul 2 lebih masih kat luar tau. Memang lah. Masih Rio lagi kat luar. Atas lori lagi. Betul. Belakang lori. Atas lori. Sibuk kau duduk dekat depan ni je. Atas lori. Yalah. Aduh. Yalah. Tapi talking about atas lori, what is your best memories about raya? Best memories. Kalau kau cakap pasal best memories, the whole lot of mak aku punya adik-beradik semua keluar sama-sama. Best Itu kira
lori 10 kaki, 14 kaki, kereta, motor, van, semua sampai kira memang kau datang raya, kau jangan harap nak masuk rumah. Kat luar Kat luar. Kat luar. That's the best memories lah. Pasal mak aku punya adik-beradik kira memang ribut lah. Belasan ke 20 lah gitu lah mak aku punya adik-beradik. So kalau betul punya pakar liau macam dulu cakap kau, itu yang sampai pagi-pagi buta. Dulu best lah. Tak tahu sekarang macam semua masing-masing dah ada family sendiri, dah ada anak. Correct. So macam tak ada time really nak like gaul with cousins like this. Susah. So macam the vibe of raya datang rumah diorang macam dah slowly die down. Yes. Yeah. Aku basically rumah pakcik aku yang satu ni pun dah lama aku tak pergi. Raya ni baru aku pergi je. Last year raya semua aku tak pergi tu. Pasal one thing, kalau pergi rumah makcik-makcik aku prefer to go with parents aku rather than, memang aku dah kahwin ada family sendiri, tapi it's better for me to go with parents aku sekali lah. You know, kalau pada aku macam kalau parents aku belum pergi tapi aku dah pergi, macam you know, weird lah. It feels weird lah. That's all. So better off kalau pergi dengan dorang sekali lah. Okay, aku nak tanya satu benda. What is the one thing during raya yang kau takkan lepas zaman kecil-kecil lah? Time kau budak-budak lagi lah. Apa benda yang kau takkan lepas? Zaman raya. Zaman time kecil during raya. During raya lah. During raya. Time kecil-kecil. Time kecil yang kau takkan lepas buat benda tu. Takkan lepas buat benda tu. Yang kecil-kecil. Kalau nak cakap time kecil-kecil, benda takkan lepas, wanting to go ramai rumah, duit raya. Itu one thing. Apa lagi ya? Okay, kalau macam dulu, there's always macam that's the only time yang kita akan macam kita budak-budak budak-budak gather, main-main, you know, all sorts of stuff lah. Baju sampai kotor lah, apa yang kena maki, kena marah dengan mak-mak. Kirakan dulu punya vibe time budak-budak lain lah nak cakap. Memang lain. Tapi kalau kau nak cakap aku, the very thing yang aku takkan lepas untuk malam raya, pergi LAN game. Kau pergi LAN game lah? Malam raya, time budak-budak main time lah. That time dekat Ulanov Plaza, ROC atas lah. So aku akan kirakan dah habis terawih, yang jumpa member-member semua, pergi sana main Left 4 Dead lah, main Counter Strike lah, sampai sembayang raya habis. Baru aku balik. Siul lah. Maksudnya kau ton kat atas tu lah. Ton kat atas. Daripada tu lah, lepas buka, lepas tu pergi terawih kan. Terawih 8 je lah biasa lah. Dapat nak kaya ya. Dah habis, kirakan balik, tukar baju. Tukar baju, terus pergi. Gila lah. Tukar baju, tukar seluar, terus pergi. Daripada tu lah, malam very malam raya tu lah. ROC tempat aku dulu. Macam aku pula that one thing yang aku takkan lepas time aku kanak-kanak dulu during Ramadan ataupun during raya is bikin roket. Roket lah, bunga api lah. Roket lah. Dulu aku takkan lepas So the day malam raya tu ataupun during raya, malam raya buat dengan members. During raya itself buat dengan cousin. So kita buat macam-macam, kita challenge. Tapi kalau macam aku, roket gini, aku tak ada kaki. So that's why aku tak main roket. Tapi kadang-kadang buat sendiri je. Just for the fun of it lah. Tengok orang bikin kan, aku pun try bikin. Tapi kalau kau nak cakap a mission to do roket gini dengan member semua, tak ada. So dulu kita macam mana tau, kita kumpul orang ramai, kita beli roket. Dulu ada satu brand ni, favorite brand,
To go punya brand Thundercats. Gambar kucing lah. Kucing hitam, Black Cats. So tu bunga api lah is the go to brand. Pasal dia one thing, dia ada pressure. Aku tak tahu asal lah, dia punya pressure dia kan just baik lah. Sebab ada bunyi dia kan. Kalau kau beli yang bunyi dia, tu memang sui lah. Kalau kau tak beli yang bunyi, tetap dia punya blast dia kan, alamak. Jangan kau balut dengan kotak tu. Balut kotak. Dulu sampai apa, ujung-ujung buat dia punya apa, spearhead dia kat depan tu kan, tajam punya. Masa terbang, kalau dia tengok dia terbang straight ataupun dia terbang naik kan. Tapi kalau kau cakap macam apa, aku ada satu makcik yang tinggal JB lah. Tapi itu betul main mercun ni semua. Tapi kalau macam in Singapore, apa aku buat actually, aku pecah-pecahkan bunga api tu dalam dia punya plastik. Dia punya gambar dia dah. Tu jadi macam bom lah kira. Gitu je. Other than that tak lah. Pasal roket ni semua, aku more to game lah. Serius dulu. Even kalau aku dulu dekat rumah, once aku on komputer je, makan pun aku boleh lupa. Pasal aku download CS 1.6 kat dalam PC semua, dalam laptop aku dulu. So once aku dah settle apa-apa, dah tak ada apa, once aku buka je kan, tak ada orang kacau aku. Makan pun aku lupa semua. Dia dah tak? Rabak. Aku boleh mengharap tak bilik kau. Aku raya demus bunga api. Tak ada apa-apa lagi lah, tengah kecil. Just bunga api. Sampai ada masuk rumah orang, tercabut, terbalik. Sedap dulu. Best gila. Mana apa, kita beli macam-macam lah. Beli kata yang tembak dalam pakai bullet birau. Yalah. Tembak cowboy tu. Sekarang dah tak ada. Tembak cowboy. Kata yang bola. Macam bola. Macam bola. Capak. Tak. Itu pun best. Apa lagi? Boom bags yang pop. Macam pop-pop tu. Pop. Cili padi. Dulu ada cili padi. Kecil. Tu kuat gila. Cili padi kecil tu, tapi dia punya bunyi memang kuat. Last kirakan yang aku dapat yang main tembak-tembak tu semua, habis macam apa yang bola tu semua. Time primary school. So beli yang Gilang. Lemat ada juga saya dulu. Aku pergi Gilang. Gilang beli banyak kan. Main. Dulu bisa jalan tak. Dulu lemat dia juga. Best gila siap. So guys, you guys rindu kehidupan zaman dulu-dulu yang when korang boleh main mercun, main api, main bomb bags, main pop-pop, main cili padi. All this korang rindu tak? Should Singapore legalize balik tak boleh? Tak tahu pada aku pop-pop tak ada benda pun. Tapi dia tinggi satu pasal. Dia kata tu part of pyrotechnics. Pasal dalam dia batu je siap. Ada that, yang masih ada bomb bag je lah. Tembak tu pun dah tak ada. Tembak pun dah tak ada lagi. Okay, tahun ni kuih apa yang ada kat rumah kau? Tahun ni aku beli kuih semua daripada JB. So apa yang aku beli setakat 4 balang je buat. Buat ada lah. Buat tak ada. So semua tunjuk lah kira. Aku beli biskut tak sedap lah. Cornflakes madu. Tak, cornflakes apa tu, susu lah. Apa lah tak tahu, baby suji pun. Cornflakes suji aku rasa. Then suji kala-kala. Then cup coklat tu. Okay. Sarang semut. Itu je. Lain-lain semua bekas tahun lepas ni. Tak lah. Patut ke Vira? Kau? Aku pun tak buat. Tapi mak aku buat lah. Alright. So apa dia buat? Dia buat yang macam kulit popiah yang ada gula. Layang. Layang, kuih tart. Sorry guys. Suji, cookies. Dan apa lagi?
Yang popiah tu pun ada yang kecil tu, Popiah kecil tu. yang kau makan tu. Then Ni semua buat sendiri? ya, ni campur lah, kita campur. Oh, okay. So yang yang dia buat kuih tart, layang, apa lagi? Cornflake, meringue. Cornflake tak ada tau ni. Tak ada? Tak ada. Cornflake tak ada. Tapi surprising ni aku bilang korang share dengan korang. Mana tahu tahun depan korang nak beli apa kan. Cornflakes honey tu daripada Swiheng. Sedap gila saya. Swiheng Sedap gila saya. Korang kena try guys. So then actually a few varieties yang mak aku kasih lah. Then colleague aku pun kasih makcik ni. Seriously? Dia buat cookies, dia buat kuih tart, kuih makmur. Ni semua buat tau. Makmur Dia dah tak kasih. Makmur tak ada? Makmur belum lagi. Dia dah kasih. So kira kuih memang dah banyak lah kat rumah. Habis kuih kapit tu Kapit apa yang dalam coklat, yang dia triangle tu, yang dalam dia letak filling. Kuih triangle ada feeling. Kapit lah. Kuih kapit apa guys? Guys, tolong aku sikit guys. Kuih kapit apa? Kuih kapit triangle. Guys, kuih kapit apa guys? Ni Oh, kuih kapit. sekarang zaman sekarang orang letak hazelnut lah, kacang-kacang semua. Nutella lah, apa lah. Habis yang bulat memang ada yang gini. Ni ada yang peanut butter lah semua kan. Baru aku tahu. Tapi tahun ni tapak kuda aku tak order. Tapak kuda, okay, this year tapak kuda wife aku order untuk consume sendiri. Dah order dari mana? Ni kawan dia punya business. Kawan dia? Ya, kawan dia punya business. Okay. Okay lah so far. Dia beli Kinder Bueno dengan original Okay lah. Aku last year punya cerita masih traumatized sampai sekarang tau. Guys, Yasta beli ni apa? Let's flashback sikit lah. Yasta beli apa ni, tapak kuda. But turn out he's turn into apa? Camel toe. Dia punya feeling satu line je guys kat dalam. Kau imagine kau beli tebal-tebal gini, tebal. Dekat tepi dia, inti dia punya coklat dah oozing out tau. Kira kan nampak macam mampat. Dah terkeluar tau bila dia wrap tu kan. Kali bila potong guys, bila potong, the first piece topple down, sibut. Dia berfeeling satu line je. Korang boleh tengok balik Kau ada post gambar dah kan? Ada. Korang boleh tengok the previous episode. Kau post kat mana tu? TikTok lah, itu TikTok. TikTok ke? TikTok IG dia. Korang tengok yang last year punya ni episode time. That time pun time raya yang kita. Raya juga time raya. Semua raya. Korang tengok niat memang baik nak support kan bisnes Melayu ni semua, tapi jangan macam gini tak jujur saya ni. Macam gini. Dia punya feeling literally guys, satu line guys. Tepi dia tebal, tapi bila potong dalam tu. Okay, talking about makanan yang gondrong saya try sikit. Aku before raya kan Ramadan kan, dan aku bilang kau aku pergi JB semua. Aku pergi sana cari baju raya tu semua. So pergi hang sana, dah kat sana alang kat situ ada bazar kat situ. Pergilah bazar. Nak pergi bazar nak cari makan. Memang kita beli makan gerbuk. So there's one point kita rasa nak makan roti john. So the usual kedai roti john yang kita cari tu dah tak ada. So kita pergi kedai brother ni. Kita nampak lah Big John dah, apa John, Long John dah, apa semua John kan, Medium John dah. Kita beli lah, ambil yang kita ambil Long John macam aku. Chicken lebih lah, either one lah. So terang but the thing is dia tak tunjuk berapa besar, berapa inti dalam semua, tak tunjuk. So jalan dah balut tu, everything grab and go. So lah kita dah balik Singapore, kita buka. To my surprise dia punya inti kat dalam it's just a telur omelette yang halus gila. Dengan sos tak seberapa, like satu line lepas tu hilang, satu line hilang gitu. Dia punya daging-daging dia siput 1, 2, 3 daging cincang.
1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Sial lah. RM RM10 bang, kerja tak clean bang. Mak, Tak ada sayur, tak ada apa, tak ada bawang, tak ada apa. Kalau if you're talking about bazar dekat JB Malaysia people are looking forward at their food pasal diorang punya food is appetizing gila tu. Tapi tak expect saya kalau kau cakap macam gini. Aku tak kejut tau, because all this while aku been eating roti john dekat JB Bazar Angsana ni dah lama tau. So bila aku dah kena that particular kedai yang sedap kan, so memang obviously aku akan datang satu lagi. So kedai ni tak ada, dia tak buka. So aku tak tahu lah dia tutup ke ataupun dia buat cabang lain apa kan, I don't know. So kita cari lah kedai roti john. So dapat particular di Sabang ni dia jual roti john, tapi semua dah balut lah. Dia dapat roti john normal, medium john, big john, long john, angkat singgah, aku bercampur john lah tu. So aku terkejut lah bila rumah kita nak buka kan. So lah dapat tahu disappointed sekejap. Itu satu halus lain of telur omelette tu. Sos tak seberapa. Lepas tu dia punya paling kekek apa tau, daging cincang tu. Daging cincang kan bulat-bulat kan. 1, 2, 3 1, 2, 3 tak makan saya kita, buang. Serius lah? Buang. Macam tak ambil gambar. Tak ambil gambar. Itulah masalahnya. Disappointed. Tapi the thing is kita beli putu piring. Sorry, not putu piring, putu bambu. Putu bambu tu sedap gila. Putu bambu, apa lagi, buttermilk sedap. Then apa lagi kita beli, ayam nasi, ayam kepuk is it? Sorry, ayam kunyit. Steam. Apa ni? Apa tiba-tiba thank you siapa tu? Thank you L. So yalah, itulah aku punya experience dekat Angsana Bazaar. All okay lah. So far okay lah. Cuma dia particular kedai yes, tak jujur lah. Tak bersih lah kerja. Kalau tahun ni aku pergi Bazar Geylang 2 kali je. Okay, this year Bazar aku tak sentuh pun Singapore Bazar. Adalah Fest tu lah, Absolute Fest lah. Itu je aku sentuh lah. Kalau Bazar, talking about Bazar Singapore ini sendiri yang buat, memang tak ada lah. Aku pergi 2 kali je. So it's a second day of puasa. And kirakan lagi Friday, on a Wednesday, lagi berapa hari nak raya aku pergi. Okay lah crowd dia. Yang second day tu rabak lah, pasal Saturday. Dah macam sardin dalam tin lah. Weekends ni dia. Tapi tu pergi kira aku dah plan dengan Seri, kita pergi cari apa yang kita nak, chop ini, lepas tu chow. Grab and go lah. So baju, then cari baju perempuan tak ada. Enak baju perempuan order dekat TikTok. Ada orang jual-jualan buat live. Then after that beli sikit-sikit, beli burger, beli apa semua. Bila air, ciao. Yeah. Yang second time yang aku turun second tu trip, that's the best. Betul? Wednesday night. Lapar. Boleh beli keseo, mango punya. So how is it? Is it okay ke sedap gila? Sedap. Legit cakap sedap. Pasal that time dia jual 3 for $20. Alright. Oh, promo lah. Ataupun around there lah. Buy 2 get 1 ke, ataupun 3 for gitulah aku lupa. Alright. Sedap tak beli kau? Sedap. Okay lah, next year kita buat something special. So to all those vendor Ramadan, boleh je. Korang kalau nak kita review makanan korang ataupun review korang punya products, korang can engage kita. Dan insyaAllah kita akan do something about it lah. And dia punya piseo tu tak manis, berlemak. Dia kan dia ada kasi gula dia kan. Untuk aku prefer tak makan dengan gula tu. Alright. Dia punya natural taste of lemak dengan manis tu memang dah ada. Cukup lah. Dah cukup, just nice. Tak boleh kau? Sedap.
Aku pun tak tahu apa yang cakap. Ada orang cakap aku, kalau kau jenis yang sweet tooth, boleh kau makan lah mango mee. Cakap aku makan tu, cakap apa yang manis dia. Yang gula dia kasih pun bukannya penuh. Yalah. Dia macam setengah of that small cup je. Aku buat sendiri kat rumah. Tak, aku tak tahu. Aku just malas nak pergi bazar kan. Sampai aku dah tahap just buat sendiri je. Yalah. I mean, kalau boleh buat lah. Cuma orang kasih aku feedback. Ada yang cakap sedap, ada yang cakap okey, ada yang cakap kalau kau sweet tooth boleh lah kau makan. Aku pun nak rasa. Yalah. Kau faham? Aku pun eager nak rasa. So Wednesday tu aku pergi. Aku tak expect yang masih ada. Kau faham? Itu dah pukul 9 lebih tau. Masih ada panggil slot untuk kau belilah. So aku tengok pasal ada kedai kunafa, kedai air balang dia, lepas tu kedai kuih dia lah. So aku dah pass by, aku dah keluar yang dari tepi of kedai kunafa tu. So aku cuy kiri. Cakap masih buka So aku tengok masih ada queue dia tak panjang. Cakap jom aku cakap seri jom. Queue lah. Okay. So aku personally try. Pada aku it suits me lah. Out of 10 berapa kau kasi? 10. Full. Aku lah. Terus yang kasi guys. 10 aku. Yang tu je kau. Aku belum try, so aku tak tahu lah. Cuma yang Ministry of Sport ni aku tak try. Tapi looking at how orang review so far, looking at how the trends like right now, aku rasa Mango doing okay good, other than compared to Spice nya. But aku tak tahu, aku tak nak cakap apa-apa. Yalah. I mean, kalau dorang dua-dua nak jual pun tu is up to them lah. We ourselves is not being competitive whether to support him or him. So kita in general, kalau hari tu MOSP masih ada, aku beli. Pasal dah tak ada, dah tutup. Maybe next year kita akan try to turun siang sikit lah. Like awal Ramadan ke apa kan. Tapi the best pergi weekdays lah. Awal Ramadan kita turun, then kita try to make a challenge, maybe $50 challenge, $10 challenge. Then we see apa kita boleh capai dengan $10 tu. Kita try from $5, $10 to $50, $20, kita naik. Gila. Pergi Absolute Fest ni dah berapa? Aku below 100. Pasal kau set, aku tak set. Kabel lampu tu gone. Kau set, aku tak set. Kau charge. Charge lah. Ni semua charge. Masa ni dah rosak kot. Tak apa, nanti beli baru kan. So looking at the time, that's good time. Wow, masih ada viewers Alright guys, thank you for joining. Dah kosong terus? Ni biar aku charge yang ni kot. Sekejap charge. Tak apa, dulu aku charge. Alright guys, so I think that's all for tonight. Thank you for tuning to us dekat TikTok live, and also yalah, thank you all. Then don't forget to subscribe pada kita punya YouTube. Dan juga follow kita dekat kita punya socials, iaitu dekat IG dan juga dekat TikTok. But most of the time aku akan post reels one day in advance dekat TikTok and the day after dekat IG. Betul. And don't forget to follow juga kita punya sponsor, iaitu Main Bites dekat jangan socials, TikTok dan juga IG. But most of the time diorang live dekat TikTok. And also don't forget to tekan that notification button, so as and when diorang go live, korang akan dapat notification, and that's where korang boleh make an inquiry about how to order, what you want to order, ni semua lah. Yeah. So kalau any sponsors yang ingin menaja kita, korang boleh email kita dekat urbanexcookingsg@gmail.com, urbanexcookingsg@gmail.com. Pada korang-korang juga yang nak kita ketengahkan story-story seram korang can just email kita atau WhatsApp kita at 86460636, 86460636. And with that aku Ed, aku Jay, and we are from UXC. Assalamualaikum man. Ciao. Bye bye.